Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kau tengok ni, hasil daripada bodekan bos lah. Fadlina sidik kekal sebagai Menteri Pendidikan. Bukti PMS yakin dan percaya. Bukan yakin dan percaya Fadlina, oi. Bukan macam tu. Sebab kau gunakan kata apa ni, murid-murid, mari-mari kita berkumpul cakap, saya sayang PMS, we love you PMS. Kau gunakan anak-anak murid untuk we love you PMS semata-mata kau nak kekal jawatan tu. Walaupun orang yang gagal ni sepatutnya tak layak dah, tapi aku pelik bin ajaibnya kenapa PMS mengekalkan orang yang seperti ni. Tak tahulah guys. Tapi itulah, tak lama dah 2 tahun. Sama ada 2 tahun ataupun tahun depan ke, I don't know. But tak sampai 5 tahun pun dah macam-macam berlaku. Tak sampai sepenggal lah. So kita tengok apa yang berlaku dalam masa yang akan datang ni, pada tahun 2026 ni, tak lama lagi ni. Apa pun kita tunggu dan lihat je lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum.